Zaman dulu director kan macam sejenis kan. Jadi kita director lah. Macam Faham. Bukanlah yang Ya, tapi faham, maksudnya faham. kita ni sejenis lah Ya, kan. ya. Jadi Teman tapi mesra lah dengan Yalah, director, kan. faham. 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 Ya. kan dapat Kan. job. Abang nak saya berlakon tak dengan abang, faham. Aku faham sangat kat sini. Bukan dengan director. Lala suami director. Ya. Suami kita cameraman wah. Tapi dia start dengan cameraman dulu. Ya, dia DOP dulu. Kita tak suka hero. Kita tak suka hero-hero. Kalau hero kita ke siapa-siapa lelaki kita tak suka. Kita suka kru. Sebab kita rasa kru yang busuk-busuk tu yang best. Mu tahu tak macam mana dia kenal dengan cameraman dia dulu? Dia Macam tahu. mana? Cameraman kita kat depan macam gini, kan? So dia kena tengok kat kamera nak berlakon kan? Oh tapi extra lah dia punya. Main mata. Dia buat untuk orang tu. Member pun sampai terkelip-kelip dekat kamera dia. Kan. Kita tahu je sangkut. Sangkut. Aku cakap, kenapa dua orang ni lain macam? Zaman Kita tahu dulu dia kena sama. macam ni. Ya, zaman dulu macam ni. Ya. Macam tu kan dia tengok kan. Ada view tu. Tengok je. Main kelip mata. Macam tu. Ya, sampai sekarang abang Lepas tu kan dia kenyit. Ya, sampai sekarang lah abang kenyit. Kan? Sebab dia dah selalu dengan Kak Zila lalu kenyit. Sampai sekarang kita berlakon dengan dia pun aku tengok, apa salah Abang Azri kenyit dekat aku. Rupanya mata member dah bekas dengan Kak Zila dulu. Banyak sangat. Itulah perjalanan kita Aduh. berlakon kan. Sebab kita suka sangat berlakon. Kita suka. Kita Cerita apa yang menaikkan nama you both? Nama Kak Zila dengan nama Lizda. Cerita apa yang menaikkan? Yang paling orang ingat sekali yang viral zaman dulu lah. Memang tak lari KL Menjerit lah sampai sekarang. Yeah. Oh yes, KL Menjerit lah kalau Liz Tapi punya. sebelum tu bagi mereka yang memang tahu saya bawa motor, memang eksplorasi antara Yes, I ingat. produk yang diorang ingat lah. Ada corporate yang tak tahu saya artis. Tapi dia tak, I tak tahu you artis. Kawan-kawan I kata, but I know you. You yang bawa motor besar tu kan? Oh, faham. Dia tengok pasal dia kata itu antara dokumentari yang macam bagi dia menarik lah untuk Malaysia. Tapi dia kata dia tak tengok Malaysia. Tak tahu dia tengok mana. Dia kat overseas sebab mungkin benda tu telah dijual. Oh, Sebab cerita kan berkaitan tentang perkara-perkara menarik di Malaysia. Setiap negeri. Kan saya pergi setiap negeri. Kan saya pergi benda menarik. Jadi benda tu dia tahu di luar.